Apa yang penting pada penyimpan emas adalah penambahan gram emas. Walaupun kita menabung sikit demi sedikit, pada akhirnya gram emas tu tetap juga bertambah. Kenapa kena fokus pada gram emas bukan pada harga? Sebab bila ada emas, maksudnya kita ada simpanan. Zaman moyang kita dulu, emas-emas yang macam ni kalau mereka nak beli, mereka kena ada duit yang sangat-sangat banyak. Kalau rakyat marhaen, B40 memang tak akan boleh beli tuan-puan emas-emas ni. Tapi sekarang ni tuan-puan, dengan adanya public gold ni tuan-puan dah boleh menabung emas 24 karat ni dengan bajet RM100 sahaja tuan-puan. Tuan-puan boleh menabung emas di akaun Emas Gap Gold Accumulation Program. Kita boleh menabung emas secara online 24 jam dan boleh mula dengan bajet serendah RM100 tuan-puan. Yang paling penting, akaun Emas Gap ni tiada komitmen bulanan dan patuh syariah. Kalau tuan-puan ada bajet RM10,000, RM100,000, tuan-puan tetap boleh menabung dekat akaun Emas Gap. Jom sama-sama kita alihkan daripada duit ringgit kepada gram-gram emas ni. Nak saya bantu? Isi beg biru ataupun rujuk video yang saya dah pinkan.